datang pula. Sesi kedua ni adalah berkaitan dengan kenapa customer membeli. Sebab customer beli. Okey. Sebab customer membeli. Dia ada 3 sebab utama customer membeli dan saya akan rumuskan ketiga-tiga ni. 3 sebab utama. Yang pertama, customer dia tidak membeli produk, tetapi dia beli benda yang boleh selesai masalah. Ini yang pertama. Dia tak beli produk you. Dia tak beli let go sebenarnya. Dia beli value yang ada pada let go yang dapat selesaikan masalah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, prospek dia tidak customer, dia tak beli ataupun tidak sangat membeli kerana logik. Sebab tu saya sangat pantang kalau you are lebih kepada ingredient, cara makan dan sebagainya. Customer tidak memberikan logik, tetapi kerana emosi. Sebab itu tadi, masa sesi teknik dan sebagainya, kita banyak menggunakan hot button, kita banyak menggunakan kuasa bayangan, tarik mereka kepada titik fokus sebab kita nak sentuh emosi. Okey. Yang ketiga, customer tidak beli servis kita atau produk, tak beli servis atau produk, tetapi dia membeli cerita. Mesti saya akan terangkan, lepas saya akan terangkan. Okey? Dalam arti kata lain, kenapa? Sebab customer membeli ni, customer nak beli sesuatu produk yang boleh selesaikan masalah dia dengan cara kita bercerita dan sentuh emosi. Saya ulang sekali lagi, customer nak membeli sesuatu yang boleh selesaikan masalah dia dalam keadaan kita bercerita pada dia dengan keadaan menyentuh emosi. Barulah lengkap untuk customer itu membeli dengan awak. Sebagai contoh, saya suka bagi contoh. Kakak saya, ini the real thing happen. Saya bukan promote produk tersebut. Dan saya bukan agent produk tersebut. Cuma saya nak bagi tahu contoh. Kakak saya ada seorang ni agent ataupun seller yang living, kalau you all kenal. Saya tak pasti you all kenal ke tak. Yang living produk dia macam mahal jugalah, macam RM750 ke. Adakah yang macam apa panggil? Air freshener ke apa tu? Diffuser. Apa? Diffuser. Ya, betul lah. Diffuser. Kan dia ada macam living yang betul. Yang living oil itu yang ada macam perisa lavender lah, perisa tu lah, perisa ni lah, dia buat daripada akar tu lah, akarnya, betul tak? Okey. Yang bestnya adalah ada seorang agent datang kakak saya, dia buka lah buku dia, buku macam template dia nak menjual tu. Dia cakap kat saya, okey akak beli yang living ni dengan harga RM750. Apa yang mahal sangat ni? Oh, sebab kita ada tumbuh-tumbuhan yang ni diperbuat apa untuk apa, yang ni apa untuk apa. Yang oil ni diperbuat pada apa untuk apa. Itu yang terang pada kakak saya. Kakak saya tak membeli produk tersebut. Tetapi keesokannya tu kakak saya pun pergi training dekat dia punya agensi. And then ada seorang kakak ni yang satu agensi dengan dia, bukan promote, dia bercerita. Okey, saya ingat dia bercerita kepada kakak saya. Dia cakap, Husna pernah dengar tak yang living? Kakak saya cakap, rasanya semalam ada on the promote yang living. Dia bercakap apa? Husna tahu tak? Yang living tu best gila akak guna. Akak sebenarnya tak percaya juga. Tetapi akak ada baca dia punya ni, dia ada satu oil dia tu bila titik dalam gigi kita yang sakit gigi, bila titik je dia akan hilang sakit gigi. Very surprise Husna, malam tadi anak akak yang sulung tu sakit gigi. Sakit gigi yang sengal sangat, dia sakit tu. Siapa menjerit. Lepas tu akak teringat yang orang tu cakap kalau titik akan hilang sakit gigi. Akak pun cubalah titik, 2 titik je. Akak titik 2 titik, dalam 20 minit ke setengah jam macam tu, anak akak cakap langsung tak ada sakit gigi. Awak dapat tahu tak apa saya cuba sampaikan melalui cerita ini? Faham tak? Faham tak apa cuba saya sampaikan melalui cerita ini? Faham tak? Siapa ni?
Amni BS. Faham tak? Faham. Faham? Okey. Apa yang saya cuba sampaikan, okey, anak tadi tu dia sakit gigi anak emosi. Anak sakit gigi adalah emosi. Anak akak sakit gigi, dia sentuh emosi. Kakak saya terus rasa menyesal tak beli yang semalam ejen semalam promote. Tetapi kita nak bercerita pasal kesilapan ejen semalam, dia lebih mengetengahkan ingredient instead of bercerita tentang produk dia yang saya sentuh emosi, selesaikan masalah. Apa yang bestnya adalah kalau lah ejen tu datang bercerita dengan akak saya, akak jujur lah, akak ada tak masalah stres pada waktu malam balik kerja? Ada. Akak ada tak anak akak berapa orang? 4 orang. Ada tak yang selalu sakit gigi? Ada. Akak ada tak maafkannya kadang-kadang biasa isteri saya pun suami ada masalah masalah gaduh sikit. Biasalah rumah tangga dia, adalah. Akak nak tak dengan satu produk saja akak beli tapi boleh selesaikan masalah-masalah tersebut? Ya ke dia? Apa dia tu? Barulah memperkenalkan produk. Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan? Nampak tak apa yang saya cuba sampaikan? Nampak. Nampak Okey. sentuh emosi. Melalui cerita. Masa you nak present dekat prospek you, make sure you bercerita dengan keadaan sentuh emosi dan benda tu, produk atau servis yang nak bagi dapat selesaikan masalah dia. Kalau you dapat highlightkan benda ni, insya-Allah you dapat jual. Dan kakak saya terus tanya akak tu, akak beli kat mana? Alah, Husna tak save nombor ejen semalam. Tak apa. Adik akak ejen. Kalau Husna nak, boleh bagi harga membership lagi. Nampak tak maksudnya? Bagaimana hebatnya seseorang itu hanya boleh mempengaruhi minda pelanggan dengan cara sentuh emosi. Sebab kakak saya pun anak dia 2 orang tu selalu sakit gigi. That's why dia nak beli benda tu. Lepas tu mulalah akak tu cerita. Yelah, akak pun selalu stres balik training. Maksudnya jam lagi kat KL, jalan Jalan Ampang ni, dekat highway Ampang tu, Ceras tu. MR2 tu highway lagi jam nak balik Gombak, stres sangat. Sampai rumah buka je diffuser ni, sangat hilang stres. Kakak saya pun terus beli, transfer terus ke akak tu untuk belikan untuk dia. Terus ke rumah, alamat rumah. Senang je close, 2 minit je. Cerita pasal anak sakit gigi, selesai masalah. Yang isunya you present setengah jam, sebut nombor KKM, ingredient apa, itu yang selesai masalah. Itu yang menyebabkan orang tidak membeli. Kesian, baru tahu hari ni kan. Betul tak? Siapa? Syira, betul tak baru tahu hari ni? Fatihah Maisara, jelas tak? Fatihah Maisara jelas tak? Jelas Tuan Fadil. Jelas. Okey. Kalau jelas, make sure lepas ni banyakkan bercerita semasa you buat presentation kepada you punya prospek. Inilah maksud saya sebab customer itu membeli. Ada soalan tak? Sebelum saya pergi kepada kenapa customer tidak membeli? Tak ada. Faham. Faham Tak ada soalan? Sure. Cik Fadil, saya nak tanya. Okey, ada soalan. Okey, macam bercerita tu kan, okey, macam sebelum ni kita cerita pasal bahan untuk presentation semua. So sekarang dah tak perlu kita. So bercerita tu adakah lebih pada bercerita kita fokus pada testimoni tu macam mana? Okey, maksud saya, contohkanlah out present. Saya bagi contoh, saya present produk saya, boleh tak? Contoh saya present produk saya. Sebab saya tak tahu produk you macam mana. Boleh. Macam mana? Boleh? Boleh. Supaya you Boleh. nampak tau flow tu. Saya nak tahu, bagi tahu you nampak flow. Okey. Produk saya jual ubat fibroid. Penawar fibroid. Okey, contohnya. Okey akak, macam ni akak. Untuk lengkapkan proses ada 3 proses rawatan kak. Untuk lengkap proses pertama adalah untuk kita matikan akar sel ketumbuhan fibroid akak. Proses kedua adalah untuk kita pecahkan dinding-dinding sel fibroid tersebut. Dan proses ketiga adalah untuk kita attack sel ibu fibroid supaya ketumbuhan itu tidak membesar. Tapi akak, untuk lengkapkan ketiga-tiga proses ini perlukan rawatan penyembuhan selama 5 bulan. Bila akak amalkan rawatan penyembuhan 5 bulan ni, insya-Allah saya yakin akak akan sembuh. Sebab apa kak? Sebab kebanyakan, ni cerita ni, sebab kebanyakan pesakit Fadil yang amalkan rawatan penyembuhan 5 bulan, contohnya Cik Anis ni daripada Johor, sebelum ni fibroid dia 9 cm kak.
dah appointment doktor lagi 3 bulan. Dia tanya Fadil sempat tak untuk dia jumpa doktor pakar 9 bulan appointment nanti, bulan 9 appointment nanti, dah kecut dah fibroid. Fadil tak boleh bagi jaminan, tetapi insya-Allah dalam masa 3 bulan pun dah boleh kecut Kak. Itu Cik An 9 cm, apatah lagi akak baru 6 cm Kak. InsyaAllah boleh sempat. Tetapi kena amalkan rawatan penyembuhan 5 bulan lah untuk kes macam akak ni. Nampak tak saya selitkan cerita Cik An ni daripada Johor tadi, 9 cm pun boleh sembuh, apatah lagi akak yang 6 cm confirm boleh sembuh. Seolah-olah macam tu. Jelas? Jelas. Okey, jelas Okey. Jelas. Okey, contohnya lagi. Okey, kita masuk yang tadi kita baca tadi. Fact finding. Dekat fact finding saya tanya dia. Okey akak, boleh tak saya tahu berapa lama akak ada masalah fibroid ni? Oh, dah 6 bulan dah. Okey kak, berapa cm kak sekarang? 6 cm. Okey kak, sebelum pada tu boleh tak saya tahu last sekali akak ada amalkan apa-apa ubat atau penawar tak sekarang? Ada ubat, contohnya nama dia nama MM. Oh ya ke? Okey baik akak. Macam ni kak, untuk kisah macam akak ni, saya cakap terus terang akak, fibroid ada 2 keadaan akak. Pertama 5 cm ke bawah. Masa 5 cm ke bawah ni fibroid tu masih sel aktif tapi masih belum agresif. Untuk 6 cm dan ke atas macam kes akak, sel dah aktif dan dah mula agresif kak. That's why nak tak nak akak perlukan rawatan penyembuhan 5 bulan untuk betul-betul kita matikan akak, pecahkan dia dengan attack sel ibu fibroid akak. Itu yang kita kena highlight pada customer supaya dia faham macam mana ubat kita, penawar kita bertindak untuk selesaikan masalah dia fibroid tadi. Kalau you tak boleh buat macam tu, you tak boleh yakinkan macam tu, you tak akan dapat menjual produk you. That's why 1,500 it doesn't matter harga. Harga 1,500 6 bulan saya mampu bayar as long as benda dapat selesaikan masalah saya. Okey, ini masalah sentuh cerita emosi dan selesaikan masalah tadi. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada Okey, baik. Kalau tak ada masalah, saya pergi kepada topik yang next itu kenapa customer tidak membeli. Betul tak ada soalan?